Sebab selama saya jalan tadi seorang-seorang tak ada orang pun tegur saya. Tapi awak perempuan pertama tegur saya. Tapi terima kasih banyak-banyak tau. Ya. Sama-sama. Saya tak tahu nak teruskan macam mana. Tapi semoga kita bertemu lagi, okay? Okay, baik. Kalau you pun, kenapa tak pakai baju semua? Sebab saya nak orang tu terima saya seadanya, apa adanya. Kalau saya pakai macam ni ke, macam apa pun, saya nak perempuan tu terima je saya macam mana. Awak terima ke saya macam ni? Awak terima ke saya macam ni? Tapi kalau you pun pakai semua, pakai ni kot sebab orang takut nak tegur kot. Bila ni pakai macam ni, tak pakai baju, mungkin sebab itu kot. Tapi awak okey je. Awak okey je. Saya tak nampak awak adjust saya, menilai saya macam tu. Saya memang okey je. Tapi mungkin orang-orang tengok awak macam tak ni. Dia dalam kehidupan ni awak, kita tak boleh menilai daripada luaran orang. Tapi hati tu yang patut kita nilai, dalaman dia macam mana. Kalau luaran je nampak bagus, nampak sok hebat, tapi sebenarnya diri dia teruk, tak elok juga benda tu. Biarlah luar kita nampak biasa, tapi dalaman kita tu yang luar biasa. Wow, pandai sekali abang berkata-kata ya. Tolonglah jangan panggil saya abang. Saya agak malu sikit benda-benda macam ni. Osman berkata-kata ya. Awak terima kasih lah sebab tegur saya. Sebab saya tak tahu nak bercakap apa lagi dengan awak. Saya agak malu sikit. Saya jenis macam selama saya hidup dalam 22 tahun ni dalam dunia ni, saya rasa saya jarang sekali bercakap dengan perempuan. Sebab saya jaga setiap batas cakap saya dengan perempuan. Kini awak, saya boleh kira tak awak perempuan yang Allahuakbar. Ni siapa? Bang, jujur, bila berdua nampak selesa bang. Bila tak abang duduk tepi tak selesa pula saya bang. Boleh tak abang bagi peluang saya berdua je? Abang berdua? Boleh tak abang gerak dulu? Abang ada gaya macam budak-budak apa ni, budak LGBT ni. Budak kan lihat di sini. Cinta boya. Baiklah, abang borak dengan dia. Itu siapa? Tak tahu. Dia buat macam kenal awak ke? Ada. Awak, saya nak tanya sikit boleh? Dia nak tolong ni. Ada sini. Siapa pula tu? Ada orang tengah recording kita. Dia buat baju. tak tahu. Jom sini cap. Kenapa dia tak? Kenapa muka saya Alang-alang dah lalu sini. Awak, alang-alang dah lalu sini. Ini kedai pakcik saya, Bin Machine. Oh ya. Keluarga saya bisnes. Keluarga semua buat bisnes. Sebab tu saya jarang ada kat negara. Ada kadang-kadang je awak bermaksud kat sini. Awak dah tahu kan, saya ni kaya orangnya. Orang kaya pun. Bukan setakat kaya dengan harta, kaya dengan jiwa, kata-kata dan juga perasaan. Wow. Awak aduh, macam mana saya nak start? Saya malu sikit lah. Saya jarang ada kat sini tau. Tapi boleh tak awak macam, awak boleh tak tunjuk tempat yang menarik kat sini? Boleh tak awak tunjuk apa yang menarik dekat sini? Saya lama tak masuk sini. Mesti ada benda yang menarik, betul? Kalau tempat menarik tak ada apa yang menarik sangat pun. Ya ke? Habis? Cuba Osman buka kasut. Saya stres lah. Tak boleh nak tengok muka. Dah okey? Oh, memang rambut pink. Ya, memang rambut saya pink awak. Oh ya. Okay. Saya dah okey ke? Awak dah okey dah. Oh, okay. Alright. Awak boleh tak bawa tempat menarik ke, yang menarik, paling menarik lah dekat sini, atau tak ada? Tempat menarik? Saya tak pandai sangat tempat-tempat menarik ni. Tapi bagi saya tempat menarik, saya ada kat depan saya sekarang ni. Bersamamu kita akan taklukkan dunia, arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jadi. Awak lagi mana tu? Awak?
Kenapa awak lagi-lagi? Ya. Kenapa awak lagi-lagi? Tak ada apa ke. Kenapa? Lucu. Kenapa? Saya bukan buat lawak tau. Saya just beritahu benda yang fakta. Apa pula? Awak order maskot ke? Ada order maskot ke tadi Saya ingat tiba-tiba awak nak surprise birthday ke apa. Saya risau. Saya ingat mesti nak surprise birthday ni. Ya bang, apa ni? Sama? Awak jangan apa-apakan dia. Kalau awak nak apa-apakan saya je. Apakan saya je. Kau cakap aku apa tadi? Ni siapa bang? Kau cakap aku apa tadi? Maskot. Kawan. Ni kawan awak ke? Bukan. Itu kenapa dia nak kacau kita ke? Dia macam tegur. Dia tegur Osman tu. Ya ke? Ini siapa? Kau cakap aku apa tadi? Saya jarang kawan saya tak berupa. Buat ni siapa ni? Kau cakap aku maskot ni? Ya. Betul? Ya. Betul Ya. Ya aku tarik mana atas. Asal nak atas. Pelik-pelik lah orang sini sekarang. Awak nak pergi mana sekejap lagi? Saya nak kena pergi ni. Pergi apa? Pergi somewhere. Aduh. Tak apa awak pergilah dulu. Aduh, mana Apa yang mana Kenapa tu? Telefon saya. Boleh tak awak call telefon saya sekejap? Telefon? Telefon saya. Kau sabar je. Aku tengah try nombor ni. Kau sabar je. Kau duduk aku ni. Aku tengah try nombor ni. Awak phone saya hilang lah. Boleh tak awak call phone saya sekejap? Phone hilang? Boleh tak awak call phone saya sekejap? Macam mana boleh phone hilang? Tak tahu. Sekejap. Ada kat mana sekejap Bagi masa ni. Ni ada kat kocek saya lah. Alah. Kontak nombor saya kosong lah. Kau tak pandai kan? Kontak nombor saya kosong lah. Awak nak tak jadi orang pertama dalam kontak saya? Awak nak tak jadi orang pertama dalam kontak saya? Saya dah pelik sekarang. Dulu saya pakai iPhone, tiba-tiba saya keluar Android pula di iPhone saya. Dulu rasa elok pula saya pakai iPhone, tiba-tiba kenapa keluar Android pula ni? Kenapa keluar Android? Ada note, ada calculator. Sejak bila pula ni elok? Dulu elok je aku pakai iPhone. Asal tiba-tiba Android ni? Ini Saya pun dah pakai Samsung juga sekarang. Abang mesti budak Lenovo Budak Lenovo pergi tepi sikit Pergi aku pergi tolong borak sekejap. Okay, cepat awak. Chat, mana awak nak jadi orang pertama dalam kontak saya? Nak jadi orang pertama tak dalam kontak saya? Tak, bila macam ni saya tak tahu nak guna phone ni macam mana ni. Sabar sekejap, macam mana saya nak guna phone ni? Okay, tak pernah jadi orang pertama dalam kontak saya. Wah kau, aku yang duk try kau yang duk ambil. Kau apa benda kau ni? Nama akak Osman Cicak Osman Cicak aku. Aduh. Tak apalah, kalau tak ada rezeki macam tu, awak jaga dia elok, okey? Saya pergi dulu saya minta dia dulu. Takkan putus asa kot. Dia bukan macam ni lah. Kita tak perlu berharap lebih kalau orang tak inginkan kita. Kita kejar macam mana pun, kalau dia bukan milik kita, dia takkan jadi milik kita. Berlalu, biarkan berlalu pergi. Awak jaga diri. Okey, baik. Baik. Okey, baik. Osman, jangan lupa pakai baju, pakai seluar. Terima kasih untuk kata-kata tersebut. Takkan tak dapat kot. Terima kasih untuk hari ni, okey? Ini bukan Osman yang aku kenal. Apa dia? Terima kasih untuk hari ni. Bang, nak tanya. Oi, aku nak tanya ni, suka matcha apa dia? Matcha atau suka kopi? Nak tanya apa ni? Saya nak tanya ni. Ini dah tukar nama. Lepas tu macam mana nak tahu kalau jabat buka Abang kena pergi barber. Betul, kat bahagian barber tu dia ada kat kaunter orang panggil register. Abang pergi kat barber di kaunter register untuk betulkan nama. Sebab kan rambut dia tu boleh tukar, lepas tu nama pun dia boleh betul kat barber. Abang ni, saya ni memang bodoh bang. Tapi tak adalah sampai macam tu. Tak bang, abang boleh change name betul? Dah, saya dah beli dah tukar dah. Dah tukar dah? Tunjuk JIC dah siap tukar dah. Kena pergi mana? Tak payah pergi mana. Tak payah pergi mana, dah tukar kan? Habis tu nak buat IC macam? IC dah ada belum? IC dah ada.
Ada? Aku tak ada IC relax je. Oh, dia auto Tunjuk isi. Oh. Dah settle. Oh, Settle kan? dah. Nama kampung. Kalau dah settle, bayar dia 1,000. Bayar kat saya 1,000. Bayar siapa? Saya ni, saya. Oh, okey. Ni. Okey. Bayar dia. Transfer saya 1,000. Dia bayar dia. Kenapa dia kena bayar dia? Buat saya BA dia. Dia Kau tak tolong dia kan? Dia buat saya. Sekarang ni awak dah tanya. Sebab tu saya tak bercakap banyak. Sebab saya bercakap. Bukan abang yang ajar dia. Ya, awak dengar. Saya PA dia. Awak dengar ni. Setiap kata-kata saya kira review tau. Siapa review? Review apa? Kira review. Setiap kata-kata saya keluar kira review ni. Sekarang ni bayar 1,000. Ni kena bayar ni. Ya. Influencer. Influencer itu follower 40k. Awak jadi okey. Jumpa lain kali tau. Dah bayar belum? Tak bayar lagi. Dia miskin. Osman, saya Oh ni. dulu Tak apalah saya bayar. Nanti saya akan merindui awak okey. Tapi pokok besar. tapi dia tak dengar. Tak ada apa. Awak bergerak lah. Tak apa. Sorry. Saya tak dengar dulu. Okey. Okey, Cepat tak bang? Apa dia? Abang ni. Aduh. Awak bagi berapa je tu? 1,000. Banyak tu. Okey, terima kasih. Pergi tau. Abang ni ada kenderaan tak nak gerak ni? Ada. Awak ada kenderaan? Ada, saya boleh bagi pinjam lah. Boleh tak plus kenderaan dengan perempuan sekali? Saya kalau duduk macam perempuan saja tak minat. Kalau kenderaan tak minat. Dia sekali dengan perempuan boleh? Kita pergi cari lah. Cari. Dia macam ni. Muka saya memang boleh go. Tapi muka abang ni tak boleh go ni. Muka saya dia kadang-kadang bang tak penting. Dia kelakar. Masalah saya tak kelakar. Abang tak test lagi Okay. kelakar. Mana kau punya motor? Kau bagi aku motor kau, kereta kau. Kita lah kita. Jom. tak ada lah. Jom. Ni je. Saya kan dah bagi menu kan. Sorry bang. Awak buka pakai dekat VIP. Awak buat balik baju awak yang saya bagi. Ni kan saya bagi menu kan. Jom. Driver terkena. Abang nak kereta apa? Tak nak. Saya tak nak kereta. Saya nak perempuan lah sekarang ni. Iyalah. Cantik. Nenek kau ni pun tak sistem ke? Kakak. Ya. Sekarang ni saya dalam keadaan terdesak. Hari ni akak teman saya sejam. Kita pergi jalan-jalan pusing negara. Saya bayar akak 500. Dia lu nak ambil orang punya cucu apa bazar pula dia ni? Okey. Atuk. Just cucu Atuk. Uish, dah dia tu bapak dia bising lagi. Aduh, mana bapak dia? Bapak dia pergi kerja kat Abimat. Dia lah kawan. Aduh, bapak kerja Bimat. Bapak dia. Aduh, saya sangkut ni. Korang rupeng lah. Rupeng lah apa dia? Buat apa ni? Gembat. Aku nak kereta, aku ada kereta apa ni? Lajuku menuju ke cita kita. Boleh. Ini Android mah. Ya Allah. Silap-silap kena bang kat sini. Kena bang sebab apa? Kau relax lah. It's normal lah orang cakap dalam real life. Nama pun RP, roleplay. Relax lah. Pak. Biasa lah, relax lah. Helmet, asal macam ada suara benda ni. Pakailah baju biar style sikit. Tak nak, saya humble punya orang. Saya nak kerja-kerja dengan polis boleh? Thank you. Ya. Betul lah, tak ada pam lah sini. Tak ada dah kunci. Ramai orang sekarang Asal ramai orang sekarang Tengok je dekat YouTube ke nak. Sekarang ni memang ramai Sekarang ni dah ramai orang dalam satu negara. Gila gempak tu. Suara game slow dah. Saya yang slow kan. Memang gempak weh. Dah bergabung ke nak? Oh dia gabung Jom kita pergi pantai. Dengan West saya gabung. Saya nak start main game balik semula ni. Saya nak start RP balik semula. Tak tahu nak RP apa nanti. Macam saya cakap dulu kan, saya dah cakap saya dah siap RP punya, orang panggil apa, RP punya
Kau pakai RP punya apa tu? RP punya Bang, yang duit sikit boleh lah. Duit ada duit sikit lah bro? Ada duit sikit lah bro? Okay, macam ni lah. Okay, apa kata content script RP punya vibe. Sekarang ni saya dah siap RP, tapi saya tak ada buat RP gangster. Saya nak start main game balik semula ni. Tapi saya kena set up PC balik semula, bagi cantik tu. Bodoh. Ambil kau. Maksud saya dah siap dah. Tak ada siap jalan cerita ke apa dulu nak buat Now saya kena cari orang pula semula. Dulu ada orang, tapi orang tu dah tak ada kot rasanya. Dah tak main game kot. Saya tak tahu orang tu ada lagi tak. Dulu saya ada teringat nak RP dengan dia, tapi saya tak sempat nak cakap. Tak sempat nak bagi tahu dia yang saya nak RP kat dia. Orang betul ni. Ni AI ke? Bang? Ni AI juga kau? Oh, Vic pakai mask ke ni? Oh, Vic ke ni? Orang kena AI lah ni. Apa benda ni? Tunjuk fuck. Asal kau tunjuk jari tengah? Bang, oh bang. Akak? Ya? Oh kak? Tak asalnya lag sangat ni. Macam gelap-gelap tau. Sebab cakap sekarang nak RP tak? Saya nak cari orang yang boleh ni sekejap. Ada tak? Saya nak cari orang yang rasa-rasa boleh RP. Mel tadi okey tadi, tapi macam Dia budak streamer ke apa dia? Bang, yang perempuan tadi, dia budak-budak streamer tak? PC temu ke? Budak streamer. Dari skrip dah ada dah. Tak ada skrip, orang panggil flow cerita tu ada. Tu nanti lah next lah apa yang saya nak buat. Tunggu saya fokus balik game. Sekarang tak fokus lagi game. Negara tak stabil lagi. Saya nak pergi lawak markas saja. Allah, apa ni? Allah, ramai orang. Allah. Saya nak balik ke markas saja. Sini Raga. Ni kita ni. Kan gila belakang ni. Macam mana? Wah, kita aku datang depan kau ni. Depan kau ni. Macam nak kunci ni macam ni? Kan. Kita nak kunci kau kunci. Macam nak kunci. Nak kunci macam ni kunci tekan L. Kita nampak? Ya. Tak, ni karakter. Yes. Ini adalah markas saya. Nak duduk tekan apa? Duduk tekan apa? B. Allah. Hello? Bang? Oh bang? Wah, kau macam kelab malam main markas aku
OS lah. Dia duduk Hah? Oh ya kau ni. Okay guys, welcome back Osman Cicak. 1 tahun aku hilang. 1 tahun aku tiada. Tapi hari ini aku kembali. Yang mana RBRP ni bapa aku punya. Dan aku akan pastikan the new era will come in. Untuk permulaan, kita akan cari geng. Kita akan cari budak-budak kita. Dan kita akan tubuhkan the new group. Is Osman Cicak time. Wih, gila lah. Macam tu praktis. Gila lah. Nak kena cari budak pula. Nak cari budak. Ni siapa ni? Ya, kenapa tu? Daripada tadi awak ikut saya. Kenapa ni? Saya ada buat masalah dengan awak ke? Bro. Oh bro. Join circle tu nak saya tak suka. Saya tak suka. Okay, saya satu sifat. Saya bukan tak suka, saya tak suka orang panggil apa. Okay, saya tak suka macam saya ni nak suka. Saya nak bebas. Faham tak nak bebas? Bebas ni umpama macam kau buat je apa-apa, tak ada macam nak kena ikut itu, ikut ini, tak ada. Saya suka bebas. Saya suka bebas. Dengan cara bebas. Saya suka bebas je. Saya tak suka tu kalau ada ini ke nak pergi tu, tak ada. Saya suka bebas. Asal mata aku kelabu lah. Yes bro. No. Your chin is good. Apa dia? Abang punya rantai tu smart. Terima kasih. Nama siapa ni? Nama siapa? Apa dia? Sony. Cakap dia elok sikit dengan aku. Nama saya Sony. Ya. Umur apa? Abang siapa? Nama aku Osi. Osi. His name Osman Cicak. Osman Cicak. Osman Cicak siapa? Osman Cicak saya nama aku lah. Tapi saya tak kenal. Siapa suruh kau kenal? Kan aku dah kenalkan diri aku kat kau. Sekarang kita friend lah. Belas kang. Aduh. Belas kang. Saya bang. Belas kang. Abang dah lah gemuk. Belas kang. Malu. Belas kang. Sakit bang. Belas kang. Okey bang. Saya jadi adik abang. Adik apa? Sini. Nak adik sini. Hai. Sini. Jadi adik abang. Okey. Kau nak jadi adik aku? Okey, saya jadi adik abang. Apa benda kau boleh buat? Kau tonggeng dulu. Tonggeng. Saya Tonggeng. Aku cakap tonggeng. Nanti mana maruah saya? Tonggeng. Yalah, aku Spiderman. Okay dah.
Cepat, tonggeng. Spiderman. Tonggeng. Aku cakap tonggeng sekarang. Sekejap bang. Sampai tonggeng ni, sekejap Tonggeng. Asal nak tembak saya ni? KE Spiderman sekarang ni. Jangan bergerak. Sekarang ni. Jangan bergerak. Siapa ni? saya bang. Dia paksa saya. Dia Turunkan pistol tu. Kau jangan bergerak. Aku suruh bergerak, kau jadi adik kan? Kau turunkan. Lepas tu. Babi budak ni. Bunuh dia. Lari balik. Kau jangan belakang tu. Bodoh je. Ni. Korang yang buat ni. Sini ya. Siapa yang butak ni? Kenapa padang? Apa? Bang. Abang. Masuk air lah bang. Masuk air. Kau cakap nak jadi adik aku, woi. Okey, bang. Jadi kalau nak jadi adik kena tonggeng lah. Kita tonggeng dulu. Buat adik-beradik. Boran ni, boran. Asal mata aku kabur lah. Ni ke apa pening? Ni. Ada Panadol? Pak. Tak ada lah Panadol. Panadol? Ya ke? Masa tu. Kau pukul budak tu nanti. Pencil kau ada pedang tak? Pedang ada pedang. Sekejap lagi budak yang pukul aku bunuh aku tadi berdiri, kau bunuh dulu sebelum ni. Kenapa nak bunuh? Kenapa tak finish je terus? Yelah bunuh lah dia. Hello cik, sorry kalau lambat. Okay. So sorry, kau serawatan 500. Okay, Narisa Chul. Berapa 500 Ya betul. 3 orang kat sini pensan. Tu. Dua orang je tapi Dia kuajar bro, kejam ni bro. Dia kuajar bro. Kejam. Apa? Sabar bang. Ada medik. Sorry lambat ni kat kuasa saya, kau serawatan. Boleh. Kau serawatan 500. Boleh tu. Sekejap ya cik. Panadol. Aku ada Panadol. Ni baju purple ni. Asal muka kau macam tu gila. Muka apa? Borhan. Borhan babi. Semua Borhan saya nampak di sini. Semua Borhan? Okey dah. Borhan, masa muka kau ni macam Firaun ni muka kau ni? Kenapa kau tak tanya muka kau macam Dajjal? Muka aku kik bodoh. Muka kau macam tu Syed Faizi bodoh. Saya okey ke? Okey, lagi muka aku dah repair bodoh muka. Kau dah repair mana? Repair lagi gila. Okey je aku tengok aku. Rambut. Kau memang nak pakai rambut tu ke apa? Okey dekat diri. Aku rambut ni Oh ya ke? Rambut aku tak jumpa tu. Kau shoes tak? Kau shoes tau. Engkau pun sama. Sini berat lah. Sini tak nak sama je. Ini memang berat. Muka kan jadi bangang ke? Ni budak mana kau rekrut ni? Tak tahu tiba-tiba jadi adik aku. Ya, aku call mak aku jap. Aku ada mak sekarang. Mak aku siapa pula? Jap, tunjuk kau. Siapa mak kau? Ya, kan buat lah. Aku mak kau. Kau kenapa kau perlu ke buat reaction macam tu? Suka nak main emote? Pak, tu. Tak ada mak aku tak ada pula. Kau tonggeng lu sekarang. Tonggeng. Nama tak best langsung. Nama nak gempak kau ni. Gempak lah tu. Kau Okay. lebih ni kau. Aku bunuh lagi. Kau jangan bunuh aku bodoh. Aku tembak pula. Boleh. Abang Borhan. Sini ya. Apa di belakang saja? Abang Borhan terdesak. Sekarang ni mana? Ni kau duduk. Duduk. Kau duduk. Is render. Oh, ini sini sekarang. Is render. Kau duduk. Kau letak Okay. Okay. Kita nak duit. Sekarang dalam duit kau ada berapa? Bank kau ada berapa? Okay, aku ada 300 ni. Kau ada 300. Kau menipu bodoh kau. Aku dah 800 tadi bayar medik. Dah 300. Sekarang kau bagi kita orang seorang 1000. Cuba 1000. Seorang 1000. Faham? Kau ni. Apa? Seorang 1000. Apa ni Abang Borhan? Abang Borhan bukan abang saya. Ya Allah.
Okey. Tak nak bagi. Tak nak bagi pula dia ni. Budak ni tak ada duit. Kau macam mana bukan ada duit pun. Tak ada RM5 je bank. Apa abang keluar? Abang ingat. Ni apa ni? Tak, dia cakap pun tak betul. Abang Cicak. Oh dia. Abang Cicak nak tahu kelebihan saya boleh berlawan. Cuba kau lawan dia. Bunuh dia. Bodoh, kau kalah dengan bocah-bocah. Betul. Kita tolak langsung bang. Nyawa aku 47 je babi. Bocah kau kalah dengan budak. Kita lawan bet RM5,000 macam mana? Ambil RM5,000, ambil aku bayar. Kalau kau kalah aku bayar. Ya bang. Aku ada 47 je nyawa. Gak alasan tadi bawa medik kau tipu kau. Sumpah ada 47 je. Kau alasan kau ni. Kan tadi dia tu sepak aku. Boleh alasan kau ni, alasan. Kau tengok kejap. Alasan kau nak alasan kau. Aku tunggu media sangat. Budak ni makan aku ni. Kau alasan kau. Alasan kau dah noob lah. Kau nak ada pedang merah. Pedang merah tapi kalah dengan budak bocah kau ni tak main pedang lah. Tunggu ya. Kau nyawa kau 100? Budak ni main tipu je jadi. Okay, aku isytiharkan kau budak aku sekarang. Budak kau. Nak jadi adik. Dia jadi tak nak. Babi jadi adik. Kau ni suka lelaki apa ni? Tiba-tiba jadi adik ni. Adik apa ni? Kau budak apa? Budak di Pablo. Nak ada adik, kakak, pakcik semua. Budak di Pablo. Tu boleh jadi budak Abang Borhan. Tak Barcelona. Asal nak tunjuk jari tengah Asal tunjuk jari tengah. Bro. Jaga kata-kata. Asal tunjuk jari tengah Asal bang. Asal tunjuk jari tengah ni. Lu kenal kau siapa? Tunjuk piece je. Lu kan piece tunjuk jari tengah bro. Abang bagi permission bang. Tak ada lah. Tak bagi permission kan. KB lambat gila. Oh so silap pukul pula. Ganas kena. Ya. Kau mati buat apa? Abang bagi aku nombor. tadi nyawa dah tak dek 47. Butuh lah. Abang bagi nombor bang. Tak boleh, tak pandai. Bawa phone Android sekarang. Abang Cicak. Tu bukan handphone. Tekanlah white. Boran. Tak boleh hanya KKAB saja yang boleh carry orang. Mati jadi. Ambil motor aku sekejap. Tukar karakter kena. Tukar karakter apa? Ramai orang masalah. Bang. Tak ni, abang nak racing ke bang? Tak nak. Kenapa bang berborai bang? Nak empak kau lagi. Siapa gangster? Gangster lah. Dek, pukul dia dek. Siapa gangster? Pukul. Pukul. Habiskan. Dia tegur perut abang ni. Tak, bukan. Habiskan. Aku cakap si spam. Habiskan. Tak bagi muka. Habiskan. Bagi dia mati. Duit tadi. Tu. KKB atas ni. Apalah Abang Borhan. Nanti Abang Borhan minta saya ajar. Selamat datang. Boleh. Saya bagi lah. Mari. Mantap. Oh dia nak fight doktor. Kabul baik. Letak abaikan yang double. Dia nak fight betul pada bocah tau. Adik kalah kan adik? Kalah dia. Oh dia nak lawan lagi sekali. Dia nak lawan sekali lagi. Doktor nak heal doktor. Nak masih. Sini. Tak apa baik.
Abang. Kalah borai kalah. Kena lock. Bang. Kena lock sama kalah. Aku sama. Ngam. Ya. Apa gelak kat tempat aku? Bodoh kalah. Ha? Apa dia kau ni? Apa kau gelak kat tempat aku ni? Apa dia? Apa asal kau gelak kat tempat aku ni? Tempatnya aku jaga. Mana tempat kau? Ini dah sekarang kau duduk ni asal aku cat-cat dekat sini. Dah habis tu? Kau dah minta izin belum? Tak habis tu kau ingat aku kisah. Kau gangster sini bro. Kau Hamid. Apa dia Masli? Kau cuba fight dia, Hamid. Dia Kau kena sini je. Alau-alau orang ni. Dia berat. Kau cuba fight dia. Aku dah lock dia, lepas tu tiba-tiba dia hilang. Kau noob, kau bocah, tak pandai main. Kau fight dia. Kau bocah. Kau bocah bodoh, kau bocah. Kau tak pandai main, kau cacah. Kau cacah. Ni tempat aku tak payah nak lawan. Mana tempat kau? Ada nama kau sini. Cacah bodoh kau. Mana tempat kau? Ada nama kau ke sini? Ada nama kau ke? Ada di tempat aku makan pau sini. Makan pau sini makan apa kau? Lebih-lebih pula. Kau cakap lah nak duit nak beli baju. Tahu? Kau cakap nak duit ni nak apa-apa nak beli baju. Kau sepatutnya nak duit. Kau tu gemuk boroi. Tahu? Bocah. Dengan suara double. Bocah. Kau sini kena minta izin dulu. Kau ingat apa? Kau suara Sini ada minta izin. kau. Ha? Kau cakap kat aku sekarang. Asal aku tolak aku ni. Asal kau nak tolak? Masalahnya sekarang ni tak dengar dari badan dia Asal sekarang. nak tolak ni bro? Lebih-lebih bro. Asal nak tolak ni bro? Asal nak tolak bro? Asal nak tolak bro? Lebih-lebih bro. Lebih-lebih. Habiskan dia adik. Adik habiskan dia adik. Adik habiskan dia adik. Adik habiskan dia. Roy rambut dia. Rambut dia. Roy rambut dia. Kau pukul lah babi. Roy rambut dia. Kau ajar kan kau? Kau ajar nak pau kan, nak duit sangat kan. Kau ajar nak duit sangat kan. Kau ajar kan. Sini. Dia dah belah. Tembak dia. Sini green zone dulu. Dia tembak kan. Kau tembak aku tadi okey. Mana ada aku tembak kau? Kau tembak aku green. Tu. Kau nak ambil pau lagi tak? Makan pau lagi tak? Nak ambil pau lagi tak? Kau cari duit halal lah kau. Kawan aku tak ada kau boleh macam ni. Kau tunggu kawan aku. Nak ambil duit haram lagi tak? Nak ambil duit haram tak? Kawan aku. Nak ambil duit haram? Nak ambil duit haram lagi tak? Jom kena ikut. Kunci. Kenapa gila? Ada dah. T// bagi kunci. T// bagi kunci. Dah. Jangan kita kena. Apa dia? Duduk tengah jam. Tengah jam macam mana bodoh? Tengah jam kau tekan add, tekan ni. Mouse kanan. Dah. Kau jangan layan bodoh aku ni. Oh baby. Kurang ajar bodoh ni. Nek. Benda. Sini yang kau bodoh. Nek. Langgar. Mana dia tadi? Takut dia belah. Ni apa ni? Sebelum tu ni Pak nak kenakan dengan abang ni. Abang datang Langga. Tengah sini. Mari. Tadi aku seorang boleh ya. Sini ya. Mari.
Lu tanya lu tanya lu punya budak. Lu tanya lu punya budak. Lu tanya lu punya budak sekarang. Lu tanya lu punya budak. Asal kau lagi mari ya. Pul, siapa pul? Dia lagi ya. Bucin bah, bucin. Gerak. Pandangkan Los Santos ini. Jom. Dia claim ni, bukan budak dia. Oh baby. Babi Ranggi tu itu. Kau jangan langgar orang ramai bodoh. Kau ni apa benda ni? Tak, aku nak lompat tu. Lompat apa gila? Asal aku tak naik ni, beratnya kat sini weh. Sini berat sama orang. Dia baru nak update kot. Main ML kan lah. Malang sikit kau main ML. Kau tahu tak, aku tak boleh tekan push to top babi tu lah. Dia jadi susah nak tekan. Tak nak pula. Okay, GTA Gangster. Apa dia? Dah kaya lah, upgrade lah PC. Bukan masalah upgrade PC. Betul? Ni masalah aku bukan main selalu pun GTA ni. Apa dia? Aku bukan main selalu pun GTA ni. Sama. GTA ni untuk edit video. Aku dah 2 PC sekarang ni. Satu PC untuk design, satu PC untuk edit. Ui, gila. Kau duk yang edit. Kau, yes je. Nak berjaya kan? Nak ada macam Ryan punya tu. Oh, lancang boy. Oh, benda dah. Kau asal nak tu kan? Okey, kita ni pergi dah. Mana dah? Nak tu khusus lah bro. Tanda je, dah. Dah try. Straight lah, dah tu. Tak buat konten ke dengan Una? Tak. Pun tak ada masa nak buat. Tak ada masa buat konten banyak ke post. Main dengan Syafiq Aiman kena. Syafiq Aiman siapa? Saya tak tahu lah. Tolong bagi tahu game apa ni. Game GTA. Kau ada tali. Tali tak ada. Kita cari kita minta kat orang. Orang bagi. Aku rambut. Tali sekarang. Aku rambut tak ada tu sekarang. Ada rambut kau ada. Rambut aku pang. Rambut pang tak ada. Bang. Oh bang. Assalamualaikum bang. Masalah kenapa tu? Nak minta beli tali ada ke? Ha? Tali ke drill ada ke? Ada RM5,000. Bawah mahalnya. Mahal kan dia. RM3,000 nak. Ni Man. Aku ada lah ni. Aku ada guna ni. Aku ada. Kau ada? Kau beli kat aku RM5,000. Nenek kau. Okay, jom. Aku beli kat AB Time ni. Aku ada 250. Lepas tu kau beli ada apa lagi kan kau? Ya, aku boleh beli tali dengan tu lah. Dengan ropek tu. Aku hari-hari main tau. Sekarang aku dah tak macam dulu dah. Okay, kau bawa kereta kau. Ya, ni motor aku. Kau nak masuk macam mana? Kau kerja nak rembat semua barang aku kau ni Macam Polis tak ada. Polis tak ada lah, Yen. Apa dia? Polis tak ada. Polis tak ada? Kau nak apa? Beli-beli saja, buat saja. Polis tengah rekrut. Perhatian kepada yang menghadiri sesi interview bagi mengambil pelapor bermakna sila semak kelayakan anda. Jadi polis kan? Mana Borhan lah? Man, kau bukan ada motor ni Man? Ada. Keluarkan. Jom. Alah, dia mak aku tak lah. Mana dia? Mana? Teris. Race belum letak ke atau Ray pergi pantai atau 2, 3 Oh. Jom.
Cepatlah kau, lambat kau. Spoket ni besar. Ada blok terus tak? Ada blok terus. Motor rosak. Motor rosak. Motor rosak. Motor rosak bodoh. Motor putih pecah. Tayar pecah. Motor putih pecah bro. Motor rosak. tak, kau tukar rim aku depan. Tayar aku depan tukar kan kau. Tekan E. Mana bangang mana boleh. Boleh buat E tukar bangang sekarang. ET/E tukar. Change motor merah ke merah. Tak boleh babi. Hari ni, minta tolong ya. Oi bro. Aduh, dia belah lah. Boleh nak dua. Kau carry lah aku. Carry aku. Slash carry. Tak tekan ni je ALT je carry. ALT. Ada kat aku tekan carry. Oi. Wah. Kau lompat kat atas, lompat kat atas. Naik atas. Kali kau nak udah motor. Boleh. Sebab saya depan pecah. Ni Arizek. Saya depan pecah. Kita telefon. Ya, kau turun aku dulu. Aduh. Ya ilah ilallah. Aduh, sakit. Sakit oi. Minta maaf bang. Bayar bang. Turun. Bang kenapa pula nak kena bayar? Nyawa dah turun ni. Ha? Dekat. Kau turun aku. Kau turun. Lalu ya jalan. Allah, kau turunkan aku. Macam mana nak turun kau? Kau tanyalah orang tu. Alamak. Bang, nak turun ke mana ni? Sekejap, tanya dia bang. Tak sengaja tak nampak. Bang nak turun ke dekat apa? PHQ pula. Tekan dekat F1. Dekat F1. F1. Abang dah apa bang? General, interaction, drop. Drop carry. Okey dah. Jom. Betul. Terima kasih bang. Ya, terima kasih. Kau ambil motor racing kau. Jom. Gimana? Kau buat race. Ini. Macam mana buat race? Kau tahu jalan race macam mana? Sabar sekejap, bagi aku makan Panadol tak? Bagi aku makan Panadol. Ni sampai mana? Pada Tobe? Sekejap aku buat race ni. Macam mana nak main tu laju sikit gini Kau nak lagi sampai sini lah dengan aku. Apa dia? Apa dia? Weh, acah-acah pada kau ni. Kau nak lagi kau dengan aku. Weh, kau gemuk lah. Kau cakap pun pelat. Kau dah lah gemuk. Cakap pelat. Cakap pun pelat. Weh, botak. Weh, nama pink masa. Jom. One. Apa ligat dengan tiga-tiga ni. 1, 2, 3.
Alah slownya aku macam mana bawa laju kan motor. Kau macam mana bawa laju kan? Dia menipu tak ada mat race pun. Motor dia slow, motor dia slow. Motor dia slow. Motor dia slow. Lemak lah Borhan ni. Babi ni kau langgar aku, tai. Bila sekarang? Peterajang aku babi mati dah. Awak boleh terus mati. Kita race pergi dataran, tak ada law kita boleh pakai ajang. Kejap. Engkau race pun tak buat. Ya ada, aku lupa dah. Sekejap. Duit tak ada bayar. Kau tipu kau. Betul, aku bagi tahu viewers dengan duit kau. Kau ada berapa lah ABRP tu? Dah, ABRP ni ada. Kau tanya aku spin habis. Ada 100 lebih. Hamid, aku ni Mak Asli. Ya Allah, betul. Lipat kau ni. Aku spin kau tu, spin mata merah tu. Kau tanya viewers. Kau judi, meseng judi. Kau itu GTA, kau tarik semua benda tarik. Ya Allah, mana ada. Lambat cepatlah bangunnya. Nak bangun macam mana kalau medik tak rawat ni? Terlompat motor sekejap kau. Lompat. Tengok senak tu. Apa lag aku ke dia ni? Saya lag kot. Bro. Nak lumba bro? Hello. Lumba. Jom. Babi. Ni aku buat bayangan Ni. Kat sekarang ni. Ya Allah. Janganlah. Kau ni jap. Medik. Medik Muhammad. Ya, medik tak ada. Asal kau double terus sekarang? Mana ada? Tak tahu kenapa. Sebab aku baru lepas tahu setting apa benda lah. Pijak leher aku pula ngoi.
Macam mana nak call tu Aku dah, itu aku pakai iPhone tau. Dia keluar Android sekarang. Pun aku Android sekarang bayang. Sama, kau daftar lo Android kau. Tak, macam mana nak call tu? Call tu macam mana? News, gallery, contact. Contact mana ada BRP. Itu hospital. Not. App. Mana ada gila. Tu sampai dah. Mana? Tu, bunyi tu. Apa Hai bro. Kan tadi main tak ada law. Dah kalah lu tenang gua bro. Apa cerita ni bro? Main tak ada law. Kita main tak ada law. Aduh, motor dah. Jom lumba. Sekejap ya. Coba. Jom kita main tak ada law. Okey, jom. Bye. 500 Ini 600. Oh, teman-teman. Tadi ya. Bro, lu apa nama bro? OC ya. Doktor, tu kenapa doktor? Doktor. Tu kenapa? Ya, sekejap ya. Start sini ke apa? Aku pandai buat race lift ah. Buat race? Ha. Ngerti bang. Tu pergi depan tu ada orang tu depan. Aku depan. Depan orang. Bro, lomba jom bro. Jom lomba. Sini, belah sini. Belah mana? Apa dia? Ya, tak apalah, mana tu? Race. Lift. Kalah bogel Kalah bogel. Yep. /race. Lift. Race. Minyak ada 31 ni. Dah. Okey. Sekejap, aku lupa macam ni. Jalan je. Okey. Sampai mana ni? Apa dataran? Bayar. Babi tu memang kurang ajar. Kurang ajar ke raya tak apa. Aku kejar motor kau slow tu. Kau tahu. Kau jangan muka saya tengah serius ni. Kau tengah serius ni. Kau tunggu mampus kau anak Mak Sli. Asal dia sepak belah sana dia sediakan. Mana boleh kau sepak belah lain kena? Tak masalah, tak ada ni. Tak ada law kan. Ya, kau sepak belah lain tapi belah lain yang kena. Lagi ke? Sekejap, kau jangan biar foto aku ni. Kau budak TZM ni. Abang tak makan ke bang? Abang tak makan ni. Dia bawa kapak babi tu. Abang lapar ke? Dia buat kapak. Abang lapar ke? Emang lapar ke? Apa ke? Abang lapar. Lapar. Ui sakit. Apa? Sedap tendang orang tadi ke? Sedap tak? Saya suruh kau macam tu bro. Kau peternal aku tadi kan? Aku buat aku pula kau ni. Gaduh.
Hello, ni ikut saya ke atas 500 lah. Okey, tak jadi. Kau pelacak ni. Siapa ada ni? Jom. Tunjuk. Ada sendiri. Duduklah. Angkat tu. Okey. 21 21. Ha? 21. Apa 21? Gajah. Sabar lu. Kau ni segala. Ya Allah. Udah langgar tu. Kita fikirkan. Ya betul. Apa tu? Ya, saya fikirkan pagi ni. Telah tiba pesanan ke Macam kau 100-500. Doktor tak banyak apa? Boleh. Tak payah. Ya. Pulak. 500. Baik, saya try. Okey, saya pergi. Kabut dia ni. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa? Aduh. Penat bodoh pergi jalan. Je. Abang, ni jalan masuk bang. Ini jalan masuk bang. Sorry. Bang, ini jalan masuk bang. Apa ni bang? Jalan masuk ni. Jangan bayar saya 500.
Banyak nyawa okey, terima kasih. Tu okey. Okay, sorry bang, saya urgent sikit bang Bang, rim kan ayah pasang bang. Okey. Ya, kamu. Aduh. Rem lah tak ada. Aku simpan motor je. Gabut lah. Ni tak ada jatuh pula polis. Macam mana boleh jatuh? Ya astagfirullahaladzim. Sekejap korang hisap ambil lah. Oh, kena langgar pula dah. Ni abang aku ni. Apa? Terima doktor kan? Ikut saya gerawatan 500 lah. Nak bayar sekejap. 500. Okay. Akak buka kasut tak? Kepelah tu dulu tak? Abang jangan kacip sangat. Mana Yana? Hah? Mana Yana? Tengok ni. Oh. Abang dah ada bucin. Tak tahu bucin siapa ni. Ya. Start je lah. Dia jangan jalan, buat dia jangan jalan. Oi, dapat. Yan, Yan. Boran. Boran. Tak, jangan ikut orang suka-suka kak. Boran. Bro. Gua dapat awet, Boran. Brother gua, turun, brother gua. Apa bro? Ni, aku tunggu lah ni. Kau nampak? Ini brother kau mau tak pakai kaki aku. Dah dapat bucin tu. Tu, dia orang kacau aku ni. Motor orang ni. Macam Dia orang kacau aku ni. Ada siapa jauh. Ni, dia orang kacau aku ni. Nampak? Ni budak kereta Audi. Diam boleh. Kau diam. Kau diam apa benda ni? Buncit kau tu. Kau diam. Kau buncit kau. Kau diam. Aku sepak muka kau lagi. Terpedang, pecah perut kau lagi yang. Kau jangan banyak bunyi. Kau langsi sangat bro. Langsi kan bro. Apa bro? Aku nak kenalkan kau ni. Siapa ni? Kak. Ya. Ni kawan saya. Ini mau test aku ni tengok tattoo lebih kurang je ni. Ya Allah. Aku suka squat negaka macam ni. Cepat. Bro, hai kak. Kakak, ni kakak. Kawan saya. Hai. Dia boleh jauh tadi dia minat kak. Hai. Nama siapa? Ya, saya lagi doktor. Oh dia? Oh, saya doktor kan suatu 500. Oh, jauh sikit lah sini lah. Saya lagi doktor. Yen, panggil Yen. Orang dua dapat bucin. Betul mencari pasangan hidup kak. Hai. Ya. Nama siapa? Lia. Ya, tak masalah, tak selesa pula bila awak bagi bontot kat saya. Sekarang ni awak pandang depan ni, saya pandang mata awak ni. Awak jangan macam tu. Hai, nama saya Osi. Okey. Nama saya Lia. Nama saya Osman Cicak. Man Cicak? Kenapa awak allergic ke dengan nama binatang? Tak. Ni awak seorang-seorang je ke? Betul. Sama lah kita. Macam saya ni seorang-seorang juga, tak ada peneman. Kalau awak nak tak jadi peneman saya. Tak, ni saya berjumpa tadi. Tapi kan kawan. Ya, kawan. Tapi masalahnya memang saya tengah cari seseorang untuk temani saya. Kalau awak okey lah. Tak apalah. Awak jangan pergi. Kenapa? Sebab nanti saya rindu. Bersamamu kita akan taklukkan dunia. Arungi samudra penuh rintangan.
Bersamamu kita Apa lancar kau buat ni Babi? Di sini pula tak jaga kat hambau. Kau diam. Sepak kau ni. Kau lebih-lebih pula. Kau tu Santa Claus. Fir'aun. Kau relax sikit. Fir'aun. Pawet tunjuk hero. Pada pawet tunjuk hero. Fir'aun. Pawet tunjuk hero. Melayu hero. Dia pawet tunjuk hero. Tak matang langsung. Allah, apa? Beras habis. Ini solusinya. Balik. Kak reject kau tadi. Awak reject saya ke? Tak reject tapi Tapi apa? Tapi kau boleh siram tengok perut dia. Tapi apa? Tapi apa dia? Tapi tak apalah. Tapi tak apalah. Apa? Awak cakap saya sekarang. Apa sebenarnya awak nak sebenarnya? Apa yang kurangnya saya? Awak itu cakap apa? Awak itu cakap apa? Apa? Awak itu saya sekarang Lia. Apa? Apa Lia? Cakap Lia. Tak ada. Abang okey je. Betul. Cakap Saya dia. tak nak. Dia tak nak. Beras habis. Sampai jap. Aku kena makan Panadol lah. Asyik pening je. Mesti kau tengah cari imut tu kan Yin? Tak. Aku tak pandai main imut. Imut tu memang ada dekat aku punya ni. Apa nama dia? Keyboard. Keyboard binding. Ni tu. Ni yang air juk. Saya nak buat dia. Aku tak tahu apa buat aku dah. Ni apa? Tu lah. Tu ni. Keras habis. Lama punya style. Ya bang. Saya punya awak sekejap. Bagi aku duit sikit boleh? Kenapa? Aku tak ada duit gila. Tengok handphone tu. Tak ada kan. Aku ada spin. Itu hari aku spin gila. Aku ada 2,000 gila. Dah berbunyi ke? Kan duit aku Tekan escape. escape ah. Tak, kenapa? Okey, pinjam. Tekan. Okay, tak apa percaya je. Kau kan apa? Sekejap. Engkau je yang aku tak percaya sangat. Engkau kan kau dekut kau ni. Kerja nak duit kau macam ni tak nak bagi kau ni. Kau tak ada duit dah. Bang. Adik dapat. Adik dapat? Apa? Macam mana adik boleh dapat, abang tak boleh dapat? Apa? Abang nanti abang kena lenyek sebab abang tak dapat. Macam mana? Buat duit, bagi aku duit. Tak ada duit. Buat ni. Kau lipat aku ni sebenarnya. Dah. Boleh 400 je. Cicak dengan abang orang nak duit ke? Nak. Ada duit? Nak. Adik sebenarnya kaya sebenarnya. Tak nak aku beritahu. Oh, dia bagi 1,800. Dia bagi 1,800. Oh bang. Ya bang. Nama abang siapa? OC. Usman Cicak. Bukan abang saya, abang dapat. Oh abang lah hutang saya dulu. Hutang bila masa pula aku hutang kau. Aku dah berhenti kat otak kau. Jadi bila aku hutang kau. Adik aku. Saya kasihan kat abang lah. Sini bang. Oh dia ada. Apa punya motor boleh? Mana bang? Ada ke? Hello? Hello? Oh bang, tekak abang nanti beri payout. Double tu. Ya, tak tahu macam mana buat. Okey, tak apa. Apa macam ni? ni? A34 Clearance. Anda bagi saya apa ni? A34 saya. Rancang abang. Ada radio. Warna ori ya. Warna ori. Tak ada abang. Eh, 1,800. Terima kasih. Ada 2,000 tu je. GST. Biasalah BRP kira nak makan duit ke sekarang ni. Okay kawan, saya gerak dulu. Jumpa next live, next time. Kalau saya nak live lagi. Bye kawan, I love you so much. Assalamualaikum. Jumpa konten esok 2:30.